Hai, selamat datang. Pernah tak anda terfikir yang hidup kita ni, dari rutin harian sampailah ke peristiwa besar dunia, sebenarnya ikut macam satu peraturan yang kita tak nampak? Hari ni kita nak cuba bongkar sikit peraturan ni guna satu konsep yang sangat menarik. Pola dan jujukan. Okey, ini pelan tindakan kita. Mula-mula, kita akan fahamkan dulu apa itu pola dan jujukan. Lepas tu, kita akan tengok dua contoh yang sangat berbeza, rutin hidup kat asrama dengan kitaran isu global. Kemudian, kita akan bandingkan kedua-duanya dan akhir sekali, kita akan bincang kenapa semua ni penting untuk kita tahu. Baiklah, jom kita mulakan dengan bahagian pertama. Kita kena fahamkan dulu asasnya supaya senang nak faham keseluruhan perbincangan kita nanti. Tapi sebelum saya bagi definisi buku teks, cuba anda fikir sekejap. Apakah corak atau pattern dalam hidup anda sendiri? Dari bangun pagi, siap-siap, pergi kelas, balik rumah, sampai tidur balik. Mesti ada satu aliran yang sama setiap hari kan? Jadi inilah dia maksudnya. Pola dan jujukan ni senang cerita ialah struktur atau susunan peristiwa yang berulang-ulang dan membentuk sesuatu keadaan. Ia boleh jadi benda yang simple macam rutin harian kita atau benda yang lagi kompleks macam kitaran sejarah. Ia macam blueprint yang bagi bentuk kepada apa yang berlaku. Okey, sekarang jom kita tengok macam mana konsep ni berfungsi dalam dunia sebenar. Kita mula dengan contoh pertama, satu situasi yang sangat berstruktur dan saya rasa ramai boleh faham. Kehidupan seorang pelajar asrama. Inilah contoh paling cun untuk nampak pola dan jujukan yang jelas dan berdisiplin. Setiap hari itu dah ada struktur dia sendiri, di mana satu aktiviti bersambung ke aktiviti seterusnya. Tengok ni, jujukan dia sangat logik kan? Pagi, kita mulakan dengan siapkan diri pergi kelas. Tengah hari, fokus belajar dalam kelas. Petang, masa untuk koko dan sukan. Dan malam, masa untuk study group. Setiap bahagian ni membina bahagian seterusnya. Jadi ia hasilkan satu pola harian yang sangat teratur dan produktif. Okey, tadi kita dah tengok persekitaran yang sangat terkawal. Sekarang, jom kita guna cara fikir yang sama, tapi untuk tengok satu situasi yang jauh lebih rumit dan berskala global. Menurut sumber rujukan kita, konsep pola dan jujukan ni juga boleh dipakai untuk faham kitaran hidup rakyat Palestin yang sentiasa berulang. Yang ni bukan lagi pasal rutin harian biasa, tapi tentang satu corak cabaran dan ketabahan yang lebih besar. Berdasarkan sumber tersebut, kitaran ni ada 4 langkah yang berulang. Ia bermula dengan kehidupan harian yang normal, kemudian kehidupan ni terganggu oleh cabaran dan kesukaran. Lepas tu datang pula bantuan kemanusiaan di tengah-tengah semangat mereka yang tak pernah putus asa. Dan akhir sekali, kitaran ni ditutup dengan harapan untuk masa depan yang lebih baik sebelum polanya bermula sekali lagi. Okey, kita dah tengok dua contoh yang sangat-sangat berbeza. Sekarang jom kita letak dua-dua ni sebelah menyebelah. Kita nak tengok macam mana satu konsep yang sama, pola dan jujukan, boleh bantu kita faham kedua-dua realiti ni. Satu pola adalah tentang disiplin dan struktur. Satu lagi pola pula adalah tentang ketabahan dan daya tahan. Walaupun nampak macam langit dengan bumi, kedua-duanya sebenarnya adalah jujukan peristiwa yang sangat kuat yang membentuk realiti hidup orang yang melaluinya. Dan jadual ni tunjukkan perbezaannya dengan sangat jelas. Sebelah kiri kita ada kehidupan asrama. Polanya berstruktur, berdisiplin. Jujukan dia pagi, tengah hari, malam. Mesejnya pasal kerjasama dan peraturan. Sebelah kanan pula kehidupan di Palestin. Polanya tentang cabaran dan ketabahan. Jujukan dia krisis, bantuan dan harapan. Mesejnya pula pasal kemanusiaan. Nampak tak? Dua dunia yang berbeza, tapi kita boleh faham guna rangka kerja yang sama. Jadi, so what? Kita dah faham konsep, dah tengok contoh. Persoalan terakhir yang paling penting, kenapa semua benda ni relevan untuk anda? Kenapa kita kena tahu? Sebabnya kebolehan untuk kenal pasti pola ni bukan sekadar teori tau. Ia satu kemahiran praktikal yang sangat penting. Dalam subjek macam pendidikan moral, sejarah atau geografi, bila anda boleh nampak corak yang berulang, analisis anda akan jadi lebih tajam. Malah masa buat projek video atau pembentangan pun, kalau anda faham jujukan penceritaan, hasil kerja anda pasti lagi mantap. Pada dasarnya, inilah mesej utamanya. Tak kisahlah ia corak dalam jadual waktu anda, corak dalam sebuah novel, ataupun corak dalam peristiwa dunia. Bila kita faham polanya, itulah langkah pertama untuk kita betul-betul faham dunia sekeliling kita. Jadi sebagai penutup, saya nak tinggalkan anda dengan satu soalan untuk difikirkan. Dalam dunia anda sendiri, kehidupan peribadi anda, keluarga anda, komuniti anda, apakah pola yang paling penting yang membentuk realiti anda sekarang? Cuba renungkan. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama.